Nak cuci bersih-bersih. Sekarang saya nak tumis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat? Okey, hari ni jom kita pergi angkat bubu ketam sahabat. Hari ni saya standby ni. Nampak ke? Ini umpan untuk hari ni. Ikan selayang campur dengan ikan kerisi. Ikan selayang campur ikan kerisi. Okey, kita tengok ada tak hasil untuk hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Air boleh tahan sahabat air boleh tahan juga laju ni arus. Tapi dalam pukul 10 sekejap lagi dia akan matilah. Okey, bubu yang pertama. Mana bubu pertama? Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bubu yang pertama kosong sahabat tapi ada belangkas lah seekor. Nampak tu belangkas. Belangkas ni saya ambil untuk buat umpan lah. Untuk buat umpan untuk trip yang akan datang. Belangkas masuk. Ayah. Ketam. Kotor lah sahabat Kotor ni kena cuci lah sikit. Ni dia. Belangkas sahabat Alhamdulillah jugalah. Walaupun tak boleh makan, saya tak makan belangkas, tapi saya boleh buat umpan. Buat umpan yang seterusnya. Dah jimat dah kat situ. Ini kalau lubang bubu ni besar, lagi besar belangkas yang akan masuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat yang seterusnya. Ui, harus laju. Kosong sahabat tak diisi. Okey, alhamdulillah. Ada seekor sahabat. Ada seekor hitam nipah. Sepit dia dah hilang tadi. Siapa dia lah bantai ni? Ni sahabat saya sedang sesi alhamdulillah sahabat. Ada lagi. Syukur. Tak besar sangat. Saya dah sedang. Saiz B sahabat Saiz B ni dah ada hala ke A dah ni. Tengok nampak ke? Ketam nipah sahabat. Alhamdulillah syukur. Tambah lagi seekor.
Okey, ni dia sahabat. Ketam yang kedua saiz B. Okey, syukur jadilah boleh buat lauk. Ada seekor lagi sahabat. Alhamdulillah. Ini A ni sahabat ni. Satu dia. Subhanallah, banyaknya apa? Sampah. Ni sahabat Kita tahan ni. Ini saiz O. Supaya tak kena sepit. Besar ya sahabat Habis nak kena sepit. Okey, saya hantar ke belakang dulu. Alhamdulillah sahabat. Ya. Kita saiz padu sahabat Nak pergi dulu. Saiz mantap. Allah. Tu dia sahabat. Ketam nipah sahabat, saiz apa? Nampak tak? Saiz dia memang sedap ni. Saiz A. Alhamdulillah hari ni saya nak buat kes engkuk sahabat resepi dia, menu dia kejap lagi lah. Kita tengok. Ni dia sahabat saiz dia memang A. Terbaik ini biji saiz. Okey, saya letak belakang dulu. Yang kedua sahabat, yang seterusnya. Ketam ni tak besar sangat, comel je. Tapi boleh buat lauk sahabat Sekarang ni dia ketam tengah penuh, isi tengah padat sekarang ni. Alhamdulillah sahabat. Ketam yang seterusnya, hasil yang ke-6 yang ke-7 ni. Tengok saiz dia. Padu kan? Alhamdulillah Syukur alhamdulillah. Ada ketam mantap saiz. Allahu akbar. Ni saya letak belakang dulu. Ikan pun masuk sahabat. Ni ikan lama ni. Boleh buat umpan sahabat
Dah mati. Alhamdulillah. Ada 2 ekor sahabat Nampak tu. Ada 2 ekor lagi. Ketam tak besar sangat, saiz C, tapi boleh ambil lah. Sebab saiz A tak apa nak banyak. Saya hantar belakang dulu. Padu sahabat. Ini setakat ni. Setakat ni paling besar sahabat Tengok color dia. Hitam sahabat color dia. Color kemerah-merahan. Mantapnya ini. Satu lah, speed dia tinggal satu je. Sebelah je speed dia. Ni sahabat Okey, ni dia. Color tengok. Nampak tak color dia? Color dia pun dah color kemerah-merahan lah. Padu ni. Okey, letak belakang dulu. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah selesai dah saya angkat semua bintur sahabat. Ada 11 ekor ketam. Semuanya ketam nipah ya sahabat Ni. Ekor ni ni bertahan ni. Saiz padu sahabat Color pun lain. Color dah hampir kemerah-merahan lah, perang-perang merah. Okey, syukur alhamdulillah. Ada 3 ekor, 4 ekor yang saiz A. Mantap sahabat Okey, saya nak ikat dulu. Lepas tu kita timbang berapa kilo semuanya ketam ni. Okey, alhamdulillah syukur sahabat selesai dah. Saya ikat ketam ni sahabat. Nak ikat ketam ni sebenarnya masalah besar juga bagi saya sebab saya tak pandai ikat. Okey, saya ketimbang dulu ketam ni berapakah berat dia. Semalam dalam lebih kurang 2 kilo lebih juga. Hari ni sahabat 2 kilo 300. Sorry. Tu dia sahabat. 2 kilo lebih juga 2 kilo 300, 2.3 kilo, 2.4 kilo. Alhamdulillah lah. Campur dengan yang semalam ada 4 kilo lebih. Jadi syukurlah. Okey. Ni sahabat hasilnya. Saya nak siang ketam dulu. Lepas tu saya akan masak lah. Okey sahabat saya nak pergi cari pot baik sikit. Pot yang teduh. Lepas tu saya nak masak. Okey, let's go. Kita cari pot baik sikit. Okey sahabat ketam saya dah ready dah. Saya dah potong-potong, dah siang, dah cuci bersih-bersih. Sekarang saya nak tumis bahan-bahan untuk saya nak buat chili crab sahabat Alright. Bismillah. Ini sahabat cili saya dah blender siap-siap kat rumah tadi. Ada cili besar, cili kecil, ada bawang, halia, macam-macam lah. Saya dah blender dah kat rumah. Malas saya nak bawa ke sini blender-blender tu semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bau dia sedap sahabat
Daun kari ya, bagi aroma je ni. Lepas tu saya tambah ni serbuk kari ikan. Lebih kurang dalam setengah bungkus lah. Saya kena ada rasa kari-kari sikit. Bau dia sahabat, menusuk kaldu. Sikit lagi. Air asam jawa. Masam-masam sikit sahabat. Masam pedas.